Barang siapa yang berniat untuk buat benda baik tapi dia tak buat. Kita terlintas benda baik dan kita memang nak buat, bertekad, tapi kemudian tak jadi buat. Tak jadi buat sebab apa? Macam-macam. Lalai, lupa, tersibuk. Nabi kata tertulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Sempurna tu maknanya penuh. Apa sebab Nabi kata satu kebaikan yang sempurna? Kenapa Nabi tak kata satu kebaikan je lah? Kenapa ditambah perkataan sempurna? Supaya jangan ada andaian atau tanggapan bahawa satu kebaikan tu tak berapa. Bahkan satu kebaikan, dia dapat satu kebaikan total, full, sempurna. Keadaan yang kedua, barang siapa yang berniat untuk buat satu kebaikan kemudian dia benar-benar melaksanakannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis baginya pahala 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Dan tak berhenti di situ, sehingga berkali-kali ganda. Baik, kemudian keadaan yang ketiga ialah siapa yang berniat untuk nak buat benda jahat, benda buruk, tetapi dia tak buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis bagi orang itu satu pahala penuh. Kenapa dapat pahala pula? Sedangkan dia niat nak buat benda jahat. Bila dia tepiskan niat tu, sedar tak sedar itu perbuatan menepis. Yang kita faham perbuatan ni adalah fizikal, anggota. Tanpa sedar, hati ini pun ada perbuatan dia, iaitu segala apa yang berkait dengan niat, perasaan, keinginan, hasrat. Jadi kalau dia menepis niat yang buruk, bisikan-bisikan yang buruk dan sebagainya, itu juga satu perbuatan. Kerana itu kata Nabi, dia dapat satu pahala yang penuh. Boleh tambahlah yang ketiga ni, selama mana dia tepis niat itu kerana takwa. Ini kerana Allah. Kerana segala apa amal ibadah kita kena ikhlas. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir, siapa yang berniat untuk buat benda buruk, buat dosa, kemudian dia benar-benar melakukannya, kata Nabi, akan tertulis baginya satu dosa. Maka ini semua menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa Allah itu maha pengasih. Betapa Allah itu maha memberi. Allah maha kaya. Allah maha pemaaf. Dan Allah terus menerus memberi kita peluang. Buat satu benda baik, tapi diberi pahala berkali-kali ganda. Tapi buat benda jahat, satu benda jahat, dapat satu dosa je. Tak pula dilipat kali gandakan. Menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah.